how to make it wallpaper. Jom mula. Untuk clip editing dan untuk cari gambar dekat Pinterest tu, saya dah terhilangkan clip tu, jadi korang boleh tengok je gambar-gambar ni semua. Baiklah, jadi saya menggunakan aplikasi Pinterest untuk menjadikan gambar, tapi boleh juga untuk gunakan aplikasi Google. Selain itu, saya menggunakan aplikasi Pixar untuk mengedit gambar, tetapi korang juga boleh pakai editing apps biasa. Okey. Selepas itu, korang hanya pergi dekat setting dan tekan kat wallpaper. Kemudian korang pilih gambar yang korang dah set tadi. Okey, saya ambil gambar ni. Jadi saya set sebagai home screen. Lepas tu korang boleh dapat dah. Sangat mudah untuk dapatkan gambar dekat Pinterest. Baiklah, tanpa masa, mari kita pergi ke tutorial yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita hanya perlu pergi ke foto dan pastikan korang semua dah pilih gambar yang korang nak dekat Pinterest. Okey, korang ambil satu gambar dan ini saya menggunakan aplikasi InShot. Saya menggunakan aplikasi InShot. Korang boleh adjust. Di sini saya tersalah adjust. Korang boleh tukar kepada saiz phone biasa. Yang ni saya tersalah, jadi nanti saya kena nikan balik, adjust balik. Seterusnya saya add stiker. Okey, stiker ni saya dapat daripada aplikasi InShot ni sendiri dan aplikasi Pinterest. Okey, lepas tu ini kita hanya perlu pergi buat yang macam tadi tu. Okey, selepas kita pilih, ni hasil dia. Thanks for watching.